kita bersama untuk saudara kita kat Gaza. Dan jangan panik ketika itu. Biasa je. Jangan macam jangan komen yang benda-benda yang macam bukan-bukan. Cukup korang cakap doa. Okey, banyak sendkan doa supaya orang yang dalam keadaan dan ketika itu sedang berlakunya perkara itu, diorang akan lagi tenang baca komen korang macam tu. Waktu intercept, banyakkan bagi kata-kata yang semangat. Jangan banyakkan berkelahi sesama kita. Malu kalau tentera-tentera Israel ni baca. Nampak kita punya kelemahan kat situ. Ingat, rakyat Malaysia, kita ramai orang Islam, kita tak lemah. Kita tak dilahirkan untuk bergaduh antara satu sama lain. Malah Allah minta kita bersatu hati. Bila kita bersatu hati, masa tu Allah akan nampak keikhlasan kita semua bersama. Yang mana segala sesuatu yang kita lakukan hanyalah kerana Allah Ta'ala dan demi saudara kita kat Gaza, insya-Allah.